Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Isnin 20 April 2026 Masihi bersamaan dengan 2 Zulkaedah 1447 Hijrah. Sekarang pukul 6.12 petang. Seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Lepas pada buat video daily report kemarin, saya tunggu semaya isyak. Saya tunggu semaya maghrib. Lepas tu semaya isyak. Dan pukul 9.20 dah baru semaya isyak. Lepas pada sudah selesai semaya isyak, baru saya keluar pergi ke pasar duk alik demai. Apa malam? Duk alik main Facebook malam. Tu. Alik main Facebook jadi alik jaja. Lalai lah je main Facebook sampai ke semaya isyak dah pukul 9.20. Lepas sudah selesai semaya isyak tu, saya bila ada penat dari Pegawai terus pergi ke Kedah Fikri lah. Lepas siap-siap terus pergi ke Kedah Fikri. Lepas tu balik dari pukul 12 berapa tahun main tak tengok. Pukul 2. Pukul 11. Setengah. 11.40 dari 12 kita pukul 12. 11.40 kita malam. Lepas tu tidur tu lewat ikutlah dari pukul 1.40 pagi. Lepas tu bangun pada pukul 6.44 pagi, bangun terus mandi semai subuh, agak sarapan. Lepas tu pergi ke Kedah Fikri. Dari pukul 7.50 pergi ke Kedah Fikri. Pukul 8.30 baru pergi Pak Kerja. Sejak ini sambung je lah, sambung sutuh dia hari ni baru dah. Kemarin dah update perkembangan kemarin dah start dah konkret 3 tiar tu. Lepas tu hari ni sambung sikit penuh konkret depan konkret tu. Lepas tu buh raka atas tu esok insyaAllah dah boleh bubuh. Ni pula tu bubuh besi tu dulu, besi China tu dulu, side ray tu dulu. Lepas tu baru ray sikit untuk tampung atas tu pula lagi esok. Tak ada, mungkin esok tak ada lagi kot. Kerana tengok gaya tu mungkin tak ada lagi esok untuk atak ni mungkin dah lagi lusa ni. Okay. Senin, mana hari ni Senin, esok Selasa, Rabu. Hari Rabu mungkin atak. Lepas tu hari Khamis konkret siap lah. Hari Khamis konkret. Kalau konkret telah tayar tu. Lama kat konkret tu rasa tu. Konkret tu mungkin ajak sore lagi lah, tambah ahli baru. Tambah ahli keempat je. Sehingga nak siap sama sedah ke kerop sekaligus lah kan. Kena nyaku buat tu. Pak tinggi tu kena buat dulu tanah tu. Okay, pada kerja hari ni lah, gitulah. Dah siap hal tu ya. Dah siap atas tu dulu lah. Siap atas tu dulu. Lepas tu tak ada weddingnya, mesti nyakut dia tu. Nyakut kat atas tak ada nak wedding ada ya. Bubuh angle pula situ. Buh pelak pula. Lepas tu kena wedding kat atas biar tak sudah masuk gagah si lah duk pak letak kat dinding atas tu. Lepas tu nak solar wire ring pula. Kena tebuk ada KJI pula tu kena buat lumbai pula. Buh paip pula. Lepas tu selesai dah. Lepas tu siap kerja dari pukul 2.30 dia siap kerja. Lepas tu 2.40 tu start balik ke rumah lah. Sampai rumah tu dekat pukul 3 dah dari 2.58 sampai kerja. Lepas tu 3.30 baru mandi semaya Zuhur. Bila gitu dulu. Bila ada panah dulu, bila ke-10 dulu. 3.30 baru semaya mandi baru dah semaya Zuhur. Lepas tu semaya asar saat ni dari pukul berapa ni? Sebelum buat video ni lah. Lepas semaya asar tu buat video ni lah. Maya asar dari pukul 9 ni. Tempat pukul 9 petang maya asar. Lepas tu saat ni 12 ni terus buat video ni. Okey, saya sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ni. InsyaAllah kita jumpa lagi lah untuk esok lah. Saya pun nak keluar ke ni lah, ke pasar akar sekejap. Beli barang sikit. Okey, sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ni. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.